Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu innahu la yasma' qur'ani alihim qala ya'tihi malakan fayuqidani fayaqulan lah ma kuntu taqul fi hadzal rajul. Sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di dalam kubur dan berpaling daripada kawan-kawannya, nescaya akan mendengar mayat itu akan bunyi kasut-kasut mereka meninggalkan tanah perkuburan. Kita atok pergi kubur, orang Kristian pun atok kawan dia pergi kubur, orang agama lain pun bawa mayat kawan dia pergi kubur. Nabi cerita, kalau orang bukan Nabi tak boleh cerita. Ini wahyu daripada Allah. Nabi kata bila kita balik selepas tanah, maka mayat itu la yasma', bukan yasma', la yasma', sesungguhnya mendengar, bukan gurawang. Apa dengar? Dengar suara kamu menggesekkan kasut pada rumput balik ke rumah. Kan bila kita jalan bunyi kan preh, preh, preh. Balik tak? Mayat dengar. Maknanya mayat dengar. Ada orang kata mayat tak dengar benda. Salah. Faham? Setiap perkataan yang bersalahan dengan perkataan Rasulullah tidak boleh dipakai. Faham? Wak marilah orang hebat mana pun dia kata dia PhD ke apa ke, Rasulullah kata mayat dengar, dia kata tak dengar, ditolak perkataan dia. Berkumpul semua ulama dunia dengan ulama lapang lagi planet mengatakan mayat tidak dengar, hadis ini boleh dipakai dan perkataan semua ulama tadi dibuang dalam laut Cina Selatan. Dalil ini Rasulullah dia berkata innahu la yasma'u qur'ani alihim, sesungguhnya mayat mendengar bunyi kasut-kasut kawan-kawannya balik ke rumah. Faham? Neh? Sebab ada orang kata kita pergi kubur buat benda, pergi beri salam. Dan mayat dia mati dah kan, beri salam bukan dia dengar. Jawab Rasulullah jawab dengan bijaksana. Rasul kata beri salam, bunyi gesek suara teropah kasut pun dengar, dah kasih salam lebih lagi dengar. Ada orang kata dah baca talqin kan dengar, dia mayat mati dah. Kita jawab, kalau bodoh duduk diam. Nak jadi ustaz tak boleh bodoh, kena cerdik. Faham? Ada ustaz dia kata tak payah dah beri salam. Ada ustaz dia kata baca talqin mayat tak dengar. Astagfirullahalazim. Siapa yang latih dia jadi ustaz ni? Orang tu pun bodoh juga lah. Dah kan jelas mayat mendengar, bahkan lebih kuat mendengar daripada orang hidup. Satu hari Nabi ketika perang Badar, di mana mayat-mayat tentera musyrikin disumbat di dalam, dibuang dalam lubang kulai. Maka Nabi datang kepada lubang, Nabi kata, ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, seorang sebut nama. Hal wajabtum ma wa'ada rabbukum haqqa, adakah apa yang tok pekong kamu berhala kamu janjikan itu benar? Fa inni wajadtu, sesungguhnya aku dapati ma wa'adani rabbi, apa yang Allah janji padaku hari ini haqqa, sebenar, iaitu kemenangan bagi kebenaran. Maka sahabat, Rasulullah, kan mereka sudah mati, boleh dengar ke? Sahabat tanya. Faham? Sahabat tolong tanya supaya kita jangan tanya dah sampai bila-bila. Sebab Nabi jawab, sesungguhnya mereka lebih mendengar daripada kamu. Innahum la yasma' minkum, mereka lebih dengar dari kamu. Faham tak lagi? Tolong terjemah dalam Melayu ke tak erti bahasa Melayu? Faham? Mereka lebih mendengar dari kamu. Lepas tu ada pula orang ngajar dia kata kita beri salam mayat tak dengar. Astagfirullahalazim. Kita tak pelik dia kata gitu. Yang kita pelik ada gak orang panggil dia ngajar. Bermakna mayat mendengar biiznillah jika Allah izin. Kita juga mendengar jika Allah izin. Betul tak? Semuanya masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, tu saja. Mudah je Islam. Kalau Allah hendak berlaku, kalau Allah tak kehendak tidak akan berlaku. Tak?